Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda saya, saudara Datuk Syarifah. Terlebih dahulu saya bagi pihak Yang Berhormat Datuk Dr. Hasan Ali paksa mohonkan maafan, katanya dia tidak dapat hadir. Saya difahamkan dia ada ceramah lain di Sementara, mungkin program bertindik. Dan saya pun tadi baru habis daripada sidang parlimen sebenarnya, pembentangan usul untuk masukkan ISA. Jadi agak keluar kabut sikit. Sebenarnya saya datang ke motor ni, tapi dah kuyuk. Dah kuyuk, minta kawan pergi ambil tadi. Jadi ini dah tak keluar kabut. Tapi insyaAllah saya akan cuba sini. Saya ingat sama paling awal saya pernah buat. Jadi yang berusaha saudara pengusi yang dihormati Tuan Haji Kamarudin dan pimpinan bahagian, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, alhamdulillah kita menerima kedatangan Datuk Nawawi, Ketua Bahagian. Saya ambil spring pada Datuk Nawawi ni, dia rajin, alhamdulillah. Satu-satunya Ketua Bahagian yang rajin untuk turun bersama dalam tiap program yang dia atur. Bukan nak cakap apa Datuk, saya ingat banyak-banyak bahagian Datuk dia yang nanti datang. Yang lain mungkin ada urusan masing-masing, insyaAllah. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, ada yang saya kenal sebenarnya di sini sebab memang lama saya berkecimpungan di kawasan TTDI Jaya ni. Ayahanda saya Haji Syadiban tahulah. Saya kerap, bukan kerap, saya dulu ada kuliah bulanan di Masjid Iltizam TTDI Jaya. Jadi ada antara tuan-tuan ni yang saya dah biasa. Saya tidak lalu pun ada berdua-tiga orang yang saya kenal. Tapi pasal gelap saya tak nampak. Saya tak nampak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da allazi ja'aka min 'ilm ma laka minallahi min wali wa la nasir. Shadaqallahu azim. Sesungguhnya Yahudi dan Nasara sekali-kali tidak akan redha dengan kamu sehinggalah kamu mengikut cara kehidupan mereka. Qul, katakanlah, cukuplah Al-Quran sebagai petunjuk bagi kami. Namun jika kamu masih mahu mengikut cara kehidupan Yahudi dan Nasara ini, setelah datang kepada kamu ilmu yaitu Al-Quran, maka ikutilah. Tetapi ma'alaka minallahi min wali wala nasir. Allah tidak bersama dengan kamu. Shadaqallahu azim. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, misi yang kami cuba bawa kepada tuan-tuan, sama ada di Shah Alam, sama ada di Gombak, sama ada di Selayang, malam semalam saya di Bukit Beruntung, Hulu Selangor, hampir tiap-tiap malam.
Misinya adalah untuk menyelamatkan akidah, memperjelaskan akidah. Kerana saya dan rakan-rakan, termasuk Yang Berhormat Datuk Dr. Hassan Ali, kita punya pendapat bahawa kegiatan politiking kepartian yang sedang berlaku sekarang ini sudah sampai ke peringkat membawa kepada terjejasnya akidah. Sudah tidak ada perbezaan, sudah tidak ada batasan di antara akidah dan wadah. Di atas nama tahaluf siasi, di atas nama maqasid syara'iyah, di atas nama siasah syara'iyah, hari ini semuanya dihalalkan, sehingga menceroboh ke ruang lingkup akidah umat Islam. Ada antara kita dah tak tahu nak bezakan apa dia akidah dan apa dia siasah. Ada antara kita dah tak tahu nak bezakan apa dia akidah, apa dia wadah. Ada antara kita dah tak tahu nak beri keutamaan, nak bezakan antara politik kepartian dan agama dia sendiri. Sehingga ke peringkat ada antara kita membawa misi mempertuhankan peti undi, sehingga keluar kenyataan yang mengutamakan pengundi. Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor dah tak tahu nak bezakan antara murtad dengan tepung kastad. Sama dah sekarang. Murtad bagi mereka dah tak ada makna. Yang lebih penting pengundi. Sebab mereka nak ke Putrajaya, sehingga mengorbankan soal akidah. Ini yang kita nak perjelaskan pada tuan-tuan, supaya tuan-tuan faham, dan supaya saya ada insurans depan Allah, supaya saya boleh jawab depan Allah, supaya tuan-tuan tidak boleh berselindung di balik tidak tahu, tak pernah dengar. Sekurang-kurangnya di depan Allah saya boleh minta persaksikan saya dah sampaikan apa yang saya tahu. Balighul anni walau ayah, sampaikan apa yang kamu tahu, sampaikan daripada aku apa yang kamu tahu. Sebab pada saya tuan-tuan, kalau saya nak senang lah, kalau saya nak senang, saya tak payah turun siang malam ni. Kalau tak jadi ahli parlimen pun saya dah memang lawyer. Dah dekat 30 tahun pun tuan-tuan saya jadi lawyer. Saya ada firma sendiri. InsyaAllah kalau setakat cik makan tu lepas dah, dengan nama yang saya bina dalam bidang guaman. Saya ingat bolehlah lepas setakat cik makan. Setakat buka satu fail membela kes dadah tuan-tuan, duduk saja dalam pejabat, datang orang minta bela kes dadah 100,000, 120,000 dah pastilah. Koman-koman mangkuk lah kes langgar trafik, lampu trafik, kes langgar lampu merah pun tuan-tuan, buka fail dah 7-8,000. Saya buka fail 3-4 biji fail sebulan pun insyaAllah, setakat nak hidup tu lepas. Tak payah saya susah-susah. Ni hujan, ni kuyuk ni tu kan, basah. Tak payah saya susah payah nak cakap dengan tuan-tuan sampai hilang suara tu.
Tak payah saya tinggalkan anak isteri di rumah. Baik saya duduk pejabat, bilik aircon. Ni saya pilih untuk turun. Saya pilih kerana mengingatkan apa yang Rasulullah sebut. Bila berlaku kemungkaran, hendaklah kamu cegah kemungkaran itu. Kalau boleh dengan kuasa kamu. Saya tak ada kuasa. Ahli parlimen dia tak ada kuasa. Jadi saya tak boleh guna kuasa saya untuk halang, cegah kemungkaran yang berlaku. Kalau tak ada kuasa, kata Rasulullah, hendaklah kamu cegah dengan mulut kamu. Yang tu saya boleh. Alhamdulillah Allah beri lagi kudrat, kekuatan, kelebihan, boleh bercakap. Kalau tak mampu juga, janganlah kamu redha dengan kemungkaran itu. Jangan redha maknanya apa, tuan-tuan? Jangan bersekongkol, jangan bersama, jangan jadi ahli dia, jangan bayar ayuran dia, jangan undi dia, jangan pangkah dia, jangan bagi sumbangan derma, jangan tampal poster dia, jangan pacak bendera dia. Tu maksud tak bersekongkol, tu maksud tak redha. Kalau duk buat juga, itu bukan redha namanya, itu munafik namanya. Cakap tak serupa bikin. Jadi menggunakan berpaksi kepada peringatan Rasulullah itulah saya turun juga. Berhujan ke, panas ke, ada orang ke, tak ada orang ke. Saya pernah berceramah depan 5 orang. Saya pernah berceramah depan 20,000 orang. Tak ada masalah. Kerana saya berkeyakinan bahawa ada di luar sana persoalan akidah yang perlu diperbetulkan, yang perlu dicegah. Terutamanya memperjelaskan kepada tuan-tuan kenapa saya khususnya cara spesifik memilih menentang Anwar Ibrahim. Tuan-tuan tahu saya lawyer Anwar Ibrahim. 12 tahun saya bersama dia. Masyarakat TTDI Jaya, khususnya Masjid Tizam, tahu perjuangan saya sebelum bersama Anwar pun jelas, konsisten. Kalau ada orang jemaah surau Masjid Tizam, surau Sakinah, mereka boleh persaksikan perjuangan saya istiqamah, tetap konsisten. Sebelum bersama Anwar saya menentang murtad, selepas dengan Anwar pun saya menentang murtad, bersama dengan Anwar pun saya menentang murtad. Saya tak berubah. Mereka yang kenal saya tahu ayat mukadimah yang saya baca tu, itulah ayat yang saya baca semasa bersama PAS, itulah ayat yang saya baca semasa bersama dengan Anwar, itulah ayat yang saya baca selepas tidak bersama dengan mereka. Kita kena istiqamah dalam akidah walaupun berlainan wadah. Parti politik ni sekadar platform saja. Parti politik ni wadah saja, dia bukan akidah. PAS bukan agama. PAS bukannya penentu kita ke syurga atau neraka. Yang nak menentukan kita ke syurga neraka ialah akidah kita, bukan wadah kita. Silap wadah, kita jadi haram jadah. Ini penduduk TTDI Jaya, khususnya jemaah di Masjid Tizam tahu, sebab saya dah sebut daripada dulu lagi. Cuma saya tak sangka, di luar langsung daripada lintasan fikiran saya, satu hari nanti apa yang saya cakap tu berlaku kepada mereka. Yang itu saya tak sangka. Jadi saya nak perbetulkan balik supaya saya ada jawapan di hadapan Allah
dan supaya mereka tidak boleh berselindung di balik kejahilan konon tak tahu. Walaupun saya lama dengan Anwar Ibrahim, 12 tahun menjadi peguam, rakan, teman keluarga. 12 tahun bukan masa yang singkat, tuan-tuan. Satu tempoh masa yang lama. Sehingga saya pagi tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengusulkan pemansuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri digantikan dengan Akta Pencegahan Langkah-Langkah Keselamatan. Saya antara orang yang kena tahan ISA, tuan-tuan. Saya kena tahan ISA kerana mempertahankan Anwar Ibrahim. Jadi dengan pengorbanan yang macam tu, 12 tahun tinggal keluarga, siang malam turun demonstrasinya, macam-macam lagi lah, pergi penjaranya, ziarah Anwar Ibrahimnya, bela dia di mahkamahnya, keluar negara. Selama 12 tahun tu ramai yang tanya saya, sama ada cara berdepan, sama ada melalui Facebook, Twitter, tanya, takkan 12 tahun tak nampak? 12 tahun memang tak nampak, tu. Memang tak nampak. Putar belit auta Anwar Ibrahim ni sampai tak nampak kita. Tapi saya boleh menyedapkan hati saya dengan berkata, saya kena tipu kan Anwar Ibrahim 12 tahun. Dr. Mahathir kena 20 tahun, tuan-tuan. Jadi Dr. Mahathir yang cerdik Yahudi takut tu pun kena kelentung dengan Anwar 20 tahun. Saya ni 12 tahun apalah sangat, tak pecah rekod lagi. Ni kenapa saya pilih menentang Anwar Ibrahim? Sedangkan dah jadi ahli parlimen, kita dapat 82 kursi, menafikan Barisan Nasional 2/3, 5 kerajaan negeri, 5 menteri besar, Kelantan, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Perak. Konon cerita nak pergi Putrajaya. Dalam keadaan itu, kerana apa saya pilih menentang Anwar Ibrahim? Bukan saya seorang, ramai. Bukan saja di kalangan rakan-rakan dalam politik kepartian, rakan-rakan bisnes, rakan-rakan korporat, rakan-rakan ABIM, para ustaz, para ulama, doktor. Kenapa mereka memilih menentang Anwar Ibrahim? Datuk Salahuddin Hashim, Setiausaha Agung PKR, satu sekolah dengan Anwar Ibrahim. Bukan lekeh orang, anak Ustaz Hashim Gerah, ahli parlimen PAS Bukit Gantang, puluh tahun kenal Anwar Ibrahim. Kenapa dia pilih lawan Anwar Ibrahim sekarang? Kenapa Dr. Halili, doktor peribadi Anwar Ibrahim, puluh tahun kenal Anwar Ibrahim, menolak menjadi calon pilihan raya kecil Ulu Selangor, sekarang menentang Anwar Ibrahim? Kenapa Chandra Muzaffar yang berpuluh tahun kenal Anwar Ibrahim korbankan diri, terjun bersama dengan keadilan, jadi timbalan presiden, walaupun satu dunia kenal dia, tetapi dia pilih pergi kepada politik kepartian, korbankan jawatan kedudukan semata-mata nak pertahankan Anwar Ibrahim. Kerana apa Dr. Chandra Muzaffar ini pilih menentang Anwar Ibrahim? Kenapa rakan baik dia sama main tenis dengan Anwar Ibrahim, Nala Karupan, lebih 30 tahun kenal Anwar Ibrahim, yang sanggup pertahankan Anwar Ibrahim, tuan-tuan, semasa dipecat, sehingga dia dikenakan pertuduhan bawah Akta Senjata Api Berbahaya, hukuman gantung sampai mati. Dia sanggup dikenakan pertuduhan dengan pertuduhan yang boleh bawa hukuman mati.
hari ini pilih lawan Anwar Ibrahim. Kenapa orang yang seperti Datuk Siddiq Baba, Datuk Siddiq Baba tuan-tuan 40 tahun kenal Anwar Ibrahim, bersama dengan Anwar Ibrahim dalam ABIM. Dia Setiausaha Agung ABIM, Timbalan Rektor UIA. Kenapa dia pilih korbankan jawatan? Kenapa dia pilih untuk menentang Anwar Ibrahim, kawan baik dia sekarang? Ustaz Ismail Mina, Ustaz Ismail Mina lagi lama tuan-tuan, 45 tahun kenal Anwar Ibrahim, bersama dengan Anwar Ibrahim dalam ABIM di yayasan anda yang dikenali sebagai Mursyidul Am ABIM, orang yang bertanggungjawab menggerakkan ABIM, Usrah, Tamrin dan lain-lain. Hari ini pilih menentang Anwar Ibrahim. Kenapa Tan Sri Harusani Zakaria, Tan Sri Harusani Zakaria Mufti Perak, puluh tahun kenal Anwar Ibrahim, hari ini bukan saja dia kenal, dia lawan Anwar Ibrahim. Dia label Anwar Ibrahim sebagai manusia yang punya ciri-ciri murtad. Pasal apa? Mesti ada sebab tuan-tuan. Yang menyokong Anwar Ibrahim hari ini budak-budak ingus, tak kenal siapa dia Anwar Ibrahim. Mereka tak tahu siapa dia, politik dia, putar pelik dia, auta dia, kelentong dia, mereka tak tahu. Mereka dengar dia nak hapuskan PTPTN, ya suka. Dia orang tak tahu yang dialah orang yang terlibat dalam PTPTN. Mereka tak tahu. Ada Madli dan lain-lain ni, mereka bukan kenal Anwar Ibrahim. Kenapa orang yang betul-betul kenal Anwar Ibrahim ni pilih meninggalkan dia dan menentang dia? Pasal apa? Dari pelbagai lapisan, orang politik, orang ni. So Chi Wen, Datuk So Chi Wen adalah ahli perniagaan yang terkenal, berjaya. Bangunan ibu pejabat PKR di Tropicana tu bangunan dia tu. Kenapa dia pilih lawan Anwar Ibrahim? Bukan saja dia lawan Anwar Ibrahim, dia halaunya PKR daripada pejabat dia. Dia minta balik bangunan tu. Pasal apa? Mesti ada sebab yang berat. Masing-masing punya sebab masing-masing. Saya punya sebab saya. Pertama, saya sebut di banyak tempat, saya memilih menentang Anwar Ibrahim tuan-tuan, kerana saya baru dapat tahu setelah menang sebagai ahli Parlimen Kulim Bandar Baru, saya baru dapat tahu rupa-rupanya dia penganut pahaman pluralism. Penganut pahaman pluralism. Bila dia buat ucapan di London School of Economics 8 Mac menang pilihan raya, 18 Mac Allah buka mulut dia sendiri. Dia buat ucapan, yang ucapan tu dia download dalam website dia. Tuan-tuan boleh buka sendiri ucapan tu. Dia bukukan ucapan tu dan dia ulang balik. Antara perkara yang dia sebut dalam ucapan itu di hadapan orang-orang bukan Islam di London School of Economics, dia kata apa? Dia kata sebenarnya semua agama sama. Semua agama sama. Maknanya Hindu sama dengan Islam, Kristian sama dengan Islam, Yahudi sama dengan Islam, Buddha sama dengan Islam, Punjabi, Sikh sama dengan Islam. Semua agama sama. Bukan saja sama, semua agama menuju Tuhan yang sama. Malahan dia pergi lebih jauh daripada itu bila dia sebut siapa yang mempercayai agama dia lebih benar daripada agama orang lain, maka neraka tempatnya. Na'udzubillah min zalik. Tan Sri Harusani Zakaria bila ditunjukkan ucapan Anwar Ibrahim tu urut dada tuan-tuan. Dia kata apa? Kenyataan dia kenyataan terbuka, disiarkan oleh banyak media. Anwar baca, bukan Anwar tak tahu kenyataan Tan Sri Harusani. Tan Sri Harusani kata inilah masalah dia, kita tak tahu Anwar ni. Sekarang baru kita tahu. Kata Tan Sri Harusani dengan cukup tegas, kalau saya tahulah ini pahaman yang dia anut.
jelas dia punya ciri-ciri yang murtad, keluar pada Islam. Dalam parlimen kita bagi tahu, saya ahli parlimen pembangkang masa tu, dia bos saya, tapi saya tak boleh terima. Saya dedahkan pahaman pluralism yang dianuti. Saya tanya menteri, apa pendapat pendirian ke JAKIM, para mufti, majlis fatwa dengan pahaman pluralism ni? Adakah ucapan tu punya ciri-ciri pluralism? Tegas Datuk Jamil Khair jawab. Anwar tahu, dengar jawapan tu. Kata Datuk Jamil Khair, sepakat mufti majlis fatwa memfatwakan penganut pahaman pluralism adalah golongan sesat. Dia dengar, bukan dia tak dengar. Baru sangat minggu lepas sidang parlimen, saya dan Datuk Ibrahim Ali, Anwar ada situ. Kita bangun dan kita ingatkan dia balik tentang pahaman pluralism yang dianuti, tentang sesatnya pahaman itu. Dia tak lawan, tuan-tuan. Kalau tak betul dia akan lawan, dia akan bangun. Tak, dia keluar. Dia bangun, dia keluar dari dewan. Tuan-tuan, terutama sahabat-sahabat rakan saya daripada PAS, takkan tak tahu pahaman pluralism. Bagaimana kamu boleh termakan dengan dakwah Anwar bahawa apa yang dia cakap tu adalah plurality? Itu bukan plurality, itu pluralism. Plurality maknanya kepelbagaian agama. Itu kita orang Islam terima. Sebab tu ada surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Untuk mereka agama mereka, untuk kita agama kita. Jelas kepelbagaian kita raikan. Islam mengiktiraf ada orang beragama lain, dan kita umat Islam diajar menghormati agama lain. Jangan kacau mereka. Mereka nak sembahyang, biarkan. Mereka nak pecah kelapa, biarkan. Mereka nak biar. Sebab tu tuan-tuan, sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang, mana ada orang kafir yang duduk bawah pemerintahan orang Islam dianiaya, dizalimi, tak boleh sembahyang, diruntuhkan dia punya, tak ada. Sebab kita orang Islam diajar menghormati agama lain. Tuan-tuan, Tuhan Hindu paling besar kat dunia ni kat mana? Tuhan Hindu yang paling besar di dunia ni bukan dekat India, tuan-tuan, di Batu Cave. Lord Murugan terpacak tu depan tangga Batu Cave dengan kayu pancang 3. Hindu India datang pun terkejut, tuan-tuan. Hindu India datang tengok ayu tu. Oh, dia punya tuan banyak besar. Kita India, Hindu pun tuan tarani macam punya besar tau. Ada emas lagi. Tuhan Hindu paling besar di dunia ni duduk di bumi Malaysia, di bawah pemerintahan orang Islam. Tak ada apa-apa masalah. Malahan kalau ada orang Islam nak kacau, kena tindakan. Contohnya kumpulan Al-Ma'unah. Kumpulan Al-Ma'unah di bawah pimpinan Allahyarham Amin Razali. Bila dia dapat rampas senjata di Camp Greek, salah satu tempat yang dia pergi tembak ialah Batu Cave. Dia tembak daripada luar pagar, tak sampai. Dia ditangkap dan dikenakan pertuduhan. Dihukum gantung, tuan-tuan. Dihukum gantung sampai mati. Kita tak diajar supaya kacau agama orang. Kita diajar hormat agama orang lain. Kerana kita meraihkan kepelbagaian, plurality, lakum dinukum waliyadin. Tetapi bila datang agama Islam dengan agama lain, beza. Surah As-Saf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Aku Allah yang mengutus Muhammad dengan petunjuk agama yang benar, hak dan kullih, dimenangkan, bukan saja benar, dimenangkan, ditinggikan daripada agama lain, walaupun musyrikin tak suka. Jelas
Jelas, ayat tu jelas. Ada 5-6 ayat dalam Quran yang bunyi dia sama. Huwallazi arsala rasul bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Surah Al-Fat ayat 20. Dan beberapa ayat lain yang bunyi dia sama. Aku Allah yang mengutus Muhammad dengan agama yang benar dan dimenangkan atas agama lain. Sebab tu tuan-tuan, kita takbir raya la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Tidak ada Tuhan melainkan Allah yang satu. Kita mukhlis, ikhlas beragama kerana Allah, walaupun kafir tak suka, walau musyrikin tak suka, walau munafik tak suka, apatah lagi kalau parasit tak suka, kita tak peduli. Sebab akidah kita Islam betul, Islam benar, Islam tu hak. Itu akidah. Ni bukan soal politik, ni bukan soal nak pergi Putrajaya, ni bukan soal nak menang undi, tapi ini soal akidah. Akidah kita, Islam tu kulli, Islam tu hak, Islam tu benar, Islam tu akan menang. Itu akidah kita. Tapi Anwar Ibrahim kata tak. Ustaz-ustaz PAS kata tak. Ada ulama dalam PAS pun kata tak. Sebab mereka sekongkol dengan Anwar Ibrahim. Mereka setuju dengan Anwar Ibrahim. Mereka nak tabalkan dia jadi khalifah mereka. Ar-ridha bil quf. Takkanlah orang Masjid Iltizam Jemaah PAS yang ada situ tak ingat ayat tu. Kita dulu selalu sebut. Kita hentam UMNO dulu, kita cakap macam tu. Ar-ridha bil quf. Redha kepada kufur. Saya antara orang yang selalu sebut ayat tu. Ar-ridha bil quf. Redha pada kekufuran tu kufur. Saya tak sangka hari ini mereka yang redha kepada kekufuran ini. Saya tak sangka. Sebab tu tuan-tuan, saya menentang Anwar Ibrahim. Bukan soal tak dapat pangkat. Aku pangkai, saya nak pun. Bukan soal tak dapat jawatan. Saya bukan kejar jawatan. Jadi calon parlimen ni pun bidang terjun. Bukan saya kebulu sangat nak jadi pun. Sebab saya ni ahli PAS, tuan-tuan. Orang Masjid Iltizam Surau Sakinah tahu. Saya pernah pegang pimpinan PAS, Lujnah PAS Pusat. Saya pernah jadi AJK PAS Perhubungan Wilayah. Saya pernah jadi ketua bahagian. Yang ni betul sama pangkat lah dengan Datuk Nawi kira-kiranya. Masa bertanding kuliah Bandar Baru, saya pengurusi tetap PAS. Kebetulan calon yang patut bertanding kuliah Bandar Baru, ahli PKR, bekas naik presiden dia, Datuk Syekh Azmi, kena kecil manis. Dia orang kulim. Kena kecil manis, potong kaki 2 hari sebelum penambahan calon. Tak boleh tanding. Kelang kabut cari. Nampak saya. Engkau lagi. Saya kata macam mana nak pergi pula. Saya ahli PAS tu kursi PKR. Lantaklah bukan nak menang pun dia. Masa tu tak confident menang. Pergilah. Pergi makan cendol, makan gulai kawah. Tak sangka langsung nak menang. Tahu-tahu menang. Itu orang kata rezeki. Kempen pun tak seberapa, bendera pun tak berapa like, poster sendiri pun tak ada. Menang, Alhamdulillah, Allah bagi. Tapi menang jawatan tu bukan untuk habuan. Ucapan pertama saya lepas menang, saya sebut pun dalam parlimen, menjadi ahli parlimen ni bukannya habuan, tetapi menjadi ahli parlimen ni adalah tanggungjawab yang kita perlu tanggungjawabkan depan Allah. Kiblat saya sentiasa kepada Allah. Dapat keredaan Allah ke tidak? Apa tindakan yang saya nak buat? Tuhan saya bukan Anwar Ibrahim. Tuhan saya bukan Hadi Awang. Yang nak menentukan saya dalam kubur dengan syurga ke neraka bukannya Aziz, Allah SWT. Sebab tu saya perlu pikul tanggungjawab. Walaupun risiko dia besar, tuan-tuan. Risiko besar. Setakat ugutan, tuan-tuan, dah mangli. Orang Kedah kata dah mangli. Saya tak peduli. Tuan-tuan tengoklah, kena dekat Datuk Nala Karupan.
Datuk Kanan Rupan baru buat PC, baru buat sidang akhbar, kena maki hamun tuan-tuan, kena ugut. Nak pergi kedai orang impit, kawan-kawan dia tengah minum, orang datang impit, kacau. Anak bini dia pun orang kacau. Dia tak biasa. Saya dah kata saya sudah mengli. Dia pun kerat cikoi dua, kerat cikoi tu, dia keratnya dua, dia tempel dekat saya punya pintu pejabat dengan darah tu mengalir. Nak bagi saya takut. Campak kucing mati dalam rumah saya, anak saya pun terperanjat. Ni risiko yang saya ambil. Tapi ini risiko yang saya perlu tanggung demi untuk membawa misi memperbetulkan balik akidah yang sudah tersesat. Saya kena ambil risiko tu. Kalau setakat kita kena tikui potong dua tuan-tuan, Rasulullah kena lagi teruk. Kena baling batu, berdarah, patah gigi, diancam bunuh, diracun je Rasulullah. Tapi Rasulullah tak pernah peduli dengan semua risiko itu, kerana kita nak jawab besok depan Allah. Saya ada tanggungjawab tuan-tuan, sebab saya ahli parlimen. Saya diberi amanah oleh Allah dalam kedudukan yang saya terpaksa pikul. Sebab tu saya kena pikul. Dan saya tahu apa yang berlaku pada Anwar Ibrahim. Kerana apa penting Anwar Ibrahim ni? Kerana mereka nak tabarkan dia jadi Perdana Menteri. Dalam pilihan raya ke-13 mereka kata kalau mereka menang, Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri. Jadi tuan-tuan kena tahu siapa dia Anwar Ibrahim sebelum tuan-tuan buat keputusan. Sebelum tuan-tuan buat keputusan nak menyokong, nak memangkah mereka. Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Samad, dia penyokong Anwar Ibrahim. Tuan-tuan sokong dia, tuan-tuan undi dia, tuan-tuan pangkah dia, tuan-tuan tolong dia, tuan-tuan bagi derma kat dia. Tuan-tuan maknanya redha dengan apa yang Anwar Ibrahim buat. Kalau tuan-tuan rasa boleh jawab depan Allah, fadal, silakan. Tapi kalau rasa tak mampu, fikir balik. Sebab Khalid Samad tak boleh tolong tuan-tuan dikubur nanti. Hadi Awang tak boleh tolong, Ni Aziz tak boleh tolong, Anwar Ibrahim lagi tak boleh tolong. Tuan-tuan kena jawab sendiri, nafsi-nafsi. Tuan-tuan dah lalu kubur, tuan-tuan tahu kubur tu gelap. Tuan-tuan tahu dalam kubur tu tuan-tuan seorang-seorang, tak ada siapa pun dalam kubur tu. Tuan-tuan kena jawab sendiri. Masa tu Ni Aziz ke, Hadi Awang ke, Khalid Samad ke, Khalid Samud ke, siapa ke, Anwar Ibrahim pun tak boleh tolong tuan-tuan. Jadi apa kesan? Apa kesan orang berpahaman pluralism? Tu yang kat belakang tu dia nak main bola ke, dia nak dengar ceramah? Sebab dulu gelap-gelap ni selalu rampas. Ramai pula panjang dia ni. Tapi tak apa, alhamdulillah dia nak dengar, saya tahu. Sebab saya tahu ada kawan-kawan saya lepas kat sini. Nak lalu tadi pun nampak bersalam juga. Alhamdulillah lah dia nak bersalam. Jadi apa dia kesan orang berpahaman pluralism ni, supaya tuan-tuan faham kesan dia kepada negara nanti, kesan dia kepada agama kita, kesan dia pada bangsa kita. Apa kesan dia orang berpahaman pluralism ni? Tuan-tuan nampak bukti dia depan kita, depan mata Allah tunjuk kat kita bagaimana orang macam Anwar Ibrahim ni berpahaman pluralism. Di Indonesia dipanggil liberal, Pak. Pahaman liberal. Kita orang Melayu Malaysia ni selalu cakap, apa orang Indonesia ni, mak Islam, bapa Kristian, anak Hindu, cacam berbang, rojak.